Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam satu Malaysia. Yang berusaha Timbalan Pengarah Encik Ahmad Yazid bin Abu Samah, yang berusaha Ketua Program Puan Hanirah binti Muhammad Noor, yang dihormati barisan pegawai kanan, para pensyarah, staf pentadbiran serta pelajar-pelajar yang saya bangga sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjat kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya kita dapat berhimpun dalam majlis yang penuh bermakna, iaitu Majlis Anugerah Citra Akademia peringkat College Committee Kota Tinggi. Tepuk sikit. Sebelum saya meneruskan ucapan, izinkan saya memberi sedikit penghargaan kepada usaha melihat para staf dan pelajar yang tampil anggun, bak Raja Sehari, Segak Menawan, bak Pemaisuri dan Pahlawan Melayu, benar-benar menceriakan suasana majlis kita hari ini. Dengan itu, izinkan saya memberikan dua rangkap pantun. Bunga melo mekar berseri, harum baunya menyapa hati. Staf dan pelajar bak Raja Sehari, cantik bergaya memukau hati. Laksana putera dan puteri kayangan, senyum tersulam penuh persona. Penampilan indah jadi kenangan menceriakan majlis kita bersama. Hadirin yang dihormati, majlis pada hari ini bukan sekadar meraihkan kejayaan, tetapi juga menyemai nilai kesungguhan, ketekunan dan semangat juang dalam diri kita semua. Anugerah yang bakal diterima bukan hanya simbol pentirafan, tetapi tanda bahawa usaha dan komitmen tidak pernah sia-sia. Penghargaan ini turut mencerminkan semangat berpasukan seluruh warga College Committee Kota Tinggi, daripada barisan pensyarah yang berdedikasi, staf pentadbiran hilang dah sebab mic tak berfungsi, terus hang dah. Testing. Tes. Hadirin yang dihormati, majlis pada hari ini bukan sekadar meraihkan kejayaan, tetapi juga menyemai nilai kesungguhan dan ketekunan dan juga semangat juang dalam diri kita semua. Anugerah yang bakal diterima bukan sahaja simbol pengiktirafan, tetapi tanda bahawa usaha dan komitmen tidak pernah sia-sia. Jadi penghargaan ini turut mencerminkan semangat berpasukan seluruh warga College Committee Kota Tinggi, barisan pensyarah yang berdedikasi, staf pentadbiran yang komited, hinggalah ke barisan pelajar yang sentiasa berdaya saing. Sesungguhnya kejayaan ini adalah milik anda semua. Kejayaan tidak pernah datang bergolek, ia menuntut disiplin, iltizam serta kesediaan untuk terus belajar tanpa jemu. Dalam dunia hari ini, dunia digital, dunia kecerdasan buatan AI dan juga dunia tanpa sempadan, ilmu dan nilai insaniah menjadi dua tunggak utama menentukan keutuhan diri dan masa depan. Oleh itu, marilah kita memperkukuhkan kompetisi, integriti dan empati agar terus relevan dalam arus perubahan yang pantas ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga College Committee Kota Tinggi, para pensyarah, staf dan pelajar atas dedikasi dan kerjasama yang diberikan. Kepada semua penerima anugerah pada hari ini, tahniah dan syabas diucapkan. Semoga kejayaan ini menjadi pembakar semangat untuk terus berusaha, bukan sahaja dalam akademia tetapi dalam kehidupan. Dan kepada yang belum berjaya menerima anugerah pada kali ini, tidak mengapa. Mungkin bukan rezeki anda pada tahun ini, namun insya-Allah mungkin rezeki anda pada tahun akan datang. Teruskan berusaha dengan penuh keikhlasan, semangat, kerana setiap usaha pasti akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, izinkan saya selitkan satu sahaja lagi pantun. Di tanah subur benih disemai, disiram kasih tumbuh berbuah.
Kejayaan hari ini jadi panduan damai. Moga esok lebih indah dan barakah. Dengan penuh rasa penghargaan dan kesyukuran dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Anugerah Citra Akademia Kolej Komuniti Kota Tinggi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan Syahrini atas ucapan perasmian sebentar tadi. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Give up, we're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Melangkah dengan gagah menuju medan wira, semangat yakinkan menyela. Oh, bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara, bersama mengharungi teguh berdiri.
menggapai cita, tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira, genggam semangat juara, bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti, semua kan terbukti, terus kita kejar mimpi. Wah, sangat mengagumkan. Terbaik sekali tayangan video korporat sebentar tadi. Hadirin, ayo sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh. Kanda, agak panjang tugasan kita pada hari ini. Risau terbelit-belit lidah Dinda menyebutnya. Jangan khawatir Dinda, apa gunanya ada Kanda di sisi Dinda? Iya juga ya, terus bersemangat Dinda begini. Ayo Kanda, dah bersedia untuk ke sesi penyampaian anugerah? Sentiasa bersedia. Lagi-lagi ada Dinda di sisi. Kanda semangat. Tapi Dinda mula dulu lah ya. Kanda nervous pula. Ai, ada sajalah Kanda ni. Okey, baiklah. Tanpa menunggu lebih lama, kita mulakan dengan sesi penggambaran penganugerahan bagi menghargai komitmen dan sumbangan pelajar-pelajar Kolej Komuniti Kota Tinggi. Untuk itu, majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berusaha Encik Ahmad Yazid dengan diiringi oleh Yang Berusaha Puan Hanira untuk tampil ke hadapan bagi menyampaikan anugerah kepada penerima. Seterusnya, bagi anugerah ikon pelajar harapan, majlis dengan hormatnya menjemput Saudara Muhammad Aiman Nazrin bin Nasruddin. Bagi ikon pelajar harapan, dijemput Saudari Nur Rizwana Khalisha binti Zainal Abidin. Bagi ikon pelajar harapan, dijemput Saudari Aulia Natasha binti Etor. Dipersilakan. Seterusnya, bagi ikon penglibatan program terbaik 2025, dijemput Saudara Muhammad Hakim Zafri bin Muhammad Rezal. Dipersilakan.
Yang terakhir, ikon penglibatan program terbaik 2025 jatuh kepada Saudari Siti Nur Aisyah binti Mazlan. Dipersilakan. Majlis kita diteruskan lagi dengan sesi penyampaian anugerah penghargaan jawatan kuasa perwakilan pelajar JPP tahun 2025. Majlis dengan hormatnya menjemput Saudara Hazwan Naim bin Hasnan bagi menerima anugerah penghargaan sebagai Yang di-Pertua JPP. Dipersilakan. Berikan tepukan gemuruh kepada Hazwan Naim. Seterusnya, bagi anugerah penghargaan sebagai Setiausaha JPP dijemput Saudara Ahmad Danish bin Ahmad Najul. Bagi anugerah Bendahari JPP dijemput Saudari Nur Rizwana Kalisha binti Zainal Abidin. Dipersilakan. Seterusnya, bagi anugerah penghargaan sebagai Exco Strategi JPP dijemput Saudara Muhammad Haziq bin Mesran. Yang terakhir, bagi penerima Exco Operasi JPP dijemput Saudari Nurmaya Syafira binti Abdullah. Dipersilakan. Hadirin sekalian, majlis kita diteruskan dengan sesi penyampaian anugerah khas pelajar Kolej Komuniti Kota Tinggi. Bagi anugerah khas pelajar inspirasi seni, majlis dengan hormatnya menjemput Saudara Muhammad Hakim Zafri bin Muhammad Rezal. Dipersilakan. Bagi anugerah pelajar inspirasi seni dijemput Saudari Aminah Najwa binti Suhaimi. Dipersilakan. Seterusnya, bagi anugerah pelajar berwibawa, pelajar prihatin jatuh kepada Siti Nur Aisyah binti Mazlan.
Bagi penerima anugerah pelajar berwibawa, dijemput Saudari Nurmaya Syafira binti Abdullah, dipersilakan. Seterusnya, bagi anugerah pelajar sasiah terpuji jatuh kepada Ikma Daniel Haziq bin Martoni Swanto. Bagi pelajar sasiah terpuji jatuh kepada Muhammad Haziq bin Mesran. Bagi anugerah pelajar serba boleh, dijemput Saudara Syahizam Firhan Shah bin Muhammad, dipersilakan. Seterusnya, pelajar serba boleh jatuh kepada Muhammad Aiman Nazrin bin Nasruddin. Bagi penerima anugerah pelajar berketerampilan, dijemput Saudara Alif Rushaidi Hamdi bin Azli, dipersilakan. Seterusnya, bagi pelajar berketerampilan jatuh kepada Ahmad Danish bin Ahmad Najib. Bagi anugerah pelajar dedikasi, dijemput Saudari Nur Rizwana Khalisha binti Zainal Abidin, dipersilakan. Seterusnya, bagi pelajar dedikasi jatuh kepada Nur Fatin Syahira binti Muhammad Yunus. Seterusnya, bagi anugerah pelajar Dademik, dijemput Saudari Aulia Natasha binti Etor, dipersilakan. Berikan tepukan gemuruh. Seterusnya, anugerah pelajar Dademik, dijemput Saudara Hazwan Naim bin Hasan, dipersilakan.
Dan yang terakhir, Anugerah Pesona Pelajar jatuh kepada Ahmad Zikri Amir bin Ismail. terima kasih kepada yang berusaha. Terima kasih kepada yang berusaha Puan Hanira dan yang berusaha Encik Ahmad Yazid atas sesi penyampaian anugerah sebentar tadi. Semoga ianya terus menjadi pengangkin semangat untuk anda semua lebih berjaya di masa hadapan. Tahniah diucapkan. Dipersilakan tetamu kehormat untuk kembali ke tempat duduk bagi acara seterusnya. Kanda-kanda, mengapa ya tiba-tiba saja